anda semua kena faham, gaji 1,300 yang dimasukkan ni sebenarnya banyak maksud dan sangat subjektif. Kadang-kadang gaji 1,300 ni orang cakap 1,300 ni gaji basic ke? Majoriti sekarang dalam Malaysia semua bergaji basic 1,700. Kalau contoh gaji besar 1,300, boleh lepas ke? Kalau ikut payslip, kalau kita ada advance gaji sebulan 500, gaji besar 1,300, tak ada masalah lagi untuk kita buat. Gaji besar 1,000, kalau advance setiap bulan 1,000 pun tak ada masalah juga. Sebab total bila gabungkan advance dengan gaji besar tadi, 1,000 plus 1,000 sama dengan 2,000. Jadi tak ada masalah. Kalau contohnya gaji anda 1,700, selepas tolak EPF 1,500 masih boleh bergantung. Dia bergantung, ada dia punya syarat dia. Contohnya kalau anda bekerja dekat KL memang susah, bekerja dekat JB memang susah, bekerja dekat area pulau, area Penang, area pulau tu pun susah. Tapi kalau anda bekerja dekat area Kedah, area Perak, area Pahang, gaji besar 1,500, masih ada harapan, masih ada peluang. Nice. Dia macam tu sebab bank ni di ekosistem. Kalau kita bekerja dekat area KL, lain pula dia punya scoring dia. Kalau kita bekerja dekat area Perak, lain pula scoring dia. Sebab tu, kalau contoh kita bekerja dekat area Perak, gaji kita 1,500 bersih, dan kita bekerja di KL dengan gaji bersih 1,500, scoring bank ni memang akan berbeza. Sebab tu kalau kerja kat Perak ni lepas, kerja kat KL tak lepas. Dia lebih kurang macam tu. Jadi kalau ada apa-apa persoalan sebenarnya anda nak tanya, anda boleh tanya saya dan saya cuba respon sepantas yang boleh. Selagi boleh kita akan cakap boleh. Kalau tak boleh, faham-faham lah, kita pun surrender. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.